Miss, nak tanya, you ada RM10 boleh pinjam air tak? Ada 20 je, tak ada Ah. pecah. 20? Ke ada? 10 pun cukup dah sebab I lapar. Okay. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you sebab tolong I. Miss, kejap. Mari sini. Tak, I nak tanya dulu, kenapa you sudi tolong I? Sebab sebab kesian. Sebab nampak muka I kesian? Tak, sebab kalau orang tak ada duit kan bagi makan. Okay. So saya rasa kesian lah. Okay, so you rasa kesian, you akan tolong dia lah. Jadi lepas ni kalau ada orang minta nak tolong lagi, you pun akan tolong juga. Selagi mampu. Kalau tadi I minta 30, you tolong juga? Tengok my budget lah. Kalau okay. saya pun tak cukup, saya bagi apa yang ada lah. Okay, boleh. Faham. Ciri-ciri untuk jadi suami awak lepas ni? Pandai agama, Pandai, cantik. Yang ni bagus. Okay, lagi? hormat perempuan lah. Kalau dia orang Kelantan boleh? Tak nak kena. Oh. Kenapa? Bagi tahu sikit. Nampak macam you ada cerita pasal orang Kelantan. You cakap sikit, you pernah ada boyfriend orang Kelantan ke? Tak pernah. Kawan Kelantan? Tak. Kau mana sah? Yang baju merah. Merah ni? Okay, mana? Jeli. Jadi awak rasa awak reflect juga? Memang reflect pun. Kelantan memang reflect bendera merah kan? Okay, jadi kalau boyfriend Kelantan tak boleh. Kalau I boleh? I Kelantan. Tak boleh. Oh. Okay, Miss, you ada main TikTok tak? You search Dennis Coit. Kenapa tangan you getar ni? Kenapa you shaking? Dia shaking. Okay, jadi sekarang you sudah jadi follower I. Ini untuk awak. Terima 50 sebab you tolong I, okay? Okay, sini saya nak bagi kepada Miss lagi spray daripada Goya. Kalau awak ada cedera ke, awak ada luka ke, awak ada kena serangga gigit ke, you boleh spray benda ni. Logo-logo yang ada dekat sini semua ada kelulusan daripada Malaysia. Okay, jadi ini untuk Miss. Balik jangan unfollow Ya. You single ke taken? I tanya dulu. Single. Nak cari boyfriend ke tak? Bagi tahu. Bagi balik. Okay, ni untuk kamu. Okay, jadi korang jangan lupa sokong Dennis. Follow Dennis. Alright, thank you. Bye-bye. Okay, sama-sama. Kelantan tak boleh. Macam mana saya nak cari girlfriend lagi ni? Okay, korang bagi tahu kejap, korang okey ke tak kalau dengan orang Kelantan?